Patutlah tak untung-untung dengan emas. Kita tak tahu 3 perkara penting ni. Yang ketiga ni yang paling penting sekali sebab ramai yang terjebak dengan scam emas. Dengar dulu video ni sampai habis. Yang pertama sekali, emas ni untuk 2 tahun ke atas, untuk jaga panjang lah. Jangan beli emas hari ni, esok lusa dah nak jual dah. Bulan depan, 6 bulan depan dah fikir nak jual dah. Jadi beli emas untuk 2 tahun dan ke atas, kecuali bagi tuan-puan yang struggle nak simpan dalam bentuk cash, tak pernah cukup, terus belajar simpan emas. Perbanyakkan keping emas. Yang kedua, kita kena tahu yang emas ni dia tak ada pendapatan, dia tak ada dividen. Dia simpan emas dapat duit bulan-bulan, tak ada. Itu kelemahan yang terbesar emas, dia tak ada aliran tunai. Jadi tak sama cara disimpan tabung haji, ASB. Sebab tu, kena simpan semua. Dalam bentuk cash kena ada, dalam bentuk emas pun ada. Yang ketiga yang paling penting sekali dan ramai terlepas pandang, pastikan kalau nak beli emas ni, pastikan dapat fizikal dekat tangan. Kita mudah nak keluarkan, contoh kita beli dekat syarikat emas, kita mudah nak keluarkan. Konsep dia sama je kita beli dekat kedai-kedai emas. Kita bagi duit, kita dapat emas. Kita jual emas, kita dapat duit. Settle. Kalau beli emas susah nak dapat fizikal dia, ini antara tanda-tanda kita sedang kena tipu. Bila akan kena tipu, pegang 3 prinsip emas ni, asalkan kita bermula dengan ilmu, simpan emas, mesti dapat emas. Nak pastikan untung cepat, at least 2 tahun, 2 ke 3 tahun, beli emas dengan syarikat yang berkredibiliti, yang terbesar dekat Malaysia ni. Pabigo, kita mula dengan serendah 100 ataupun 1 gram dekat e-commerce Gap. Kita mudah nak beli, mudah nak keluarkan fizikal dan mudah nak jual balik. Dekat bio saya tu ada step by step.